Ni barang tapah buka satu. Ni model 40 watt, 42 watt yang paling ramai pakai. Dia untuk 125, dia kabel dia macam ni Satu yang double pin, satu single female, satu single male. Ini untuk soket 125 ni. So barang ni dia akan sampai dengan spring yang dah siap potong. Spring dia dah siap potong. So tak payah potong lagi. Dia dah siap potong. So cara pasang spring ni dekat dia punya mentor ni. Belah potong ni masuk yang dekat mentor. Kalau korang masuk yang belah potong ni dekat lampu, dia akan tenggelam. Dia masuk dalam lampu. So masuk belah potong ni masuk dekat lampu. Baru dia letak ni. So untuk 125 buka dia punya skru ni. Buka skru belah sini, atas sini dengan sini untuk buka dia punya cover ni. Sekarang kita dah buka. Kabel original dia. Ni asal dia, kabel dia. Yang biru dia dua, yang ni hijau, hitam. So korang ni masuk spring yang belah potong dalam ni. Lepas tu pastikan wayar hitam arah atas pada motor. Lepas tu masuk. Okey, ni dah masuk dah masuk. Lepas tu pegang dah. Pegang ni cover ni. Lepas tu ni cara pasang dia. Yang hijau pastikan masuk dekat hitam Nampak ni? Nampak. Yang hijau pastikan masuk kat hitam. Ni yang hijau masuk kat hitam. Lepas tu yang putih masuk dekat hijau Cari wayar hijau ni, wayar hijau hijau. Yang putih pastikan masuk kat hijau. Ni putih masuk kat hijau. Lepas tu yang biru ni pastikan kuning dua wayar Kuning dua wayar. Okey. Tak boleh tengok. Boleh start.